Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So welcome to the tutorial on how to use Spark. Allow me to use Bahasa Melayu because it can be quite technical and to explain everything, especially with my voice right now, which is quite coarse, is a bit painful for me. So I'll be using Bahasa Melayu to make it easier for people, not only under English, but it can also be applied to another competitions in Bahasa Melayu, even Bahasa Arab or whatever competitions, for example, robotic and singing competition, that's fine. So, Spark is frequency count tool. Ia adalah alat untuk membantu hakim supaya menentukan siapakah pemenang berdasarkan siapa yang hakim suka berdasarkan ranking sesuatu pasukan ataupun peserta. Okey, jadi untuk menggunakannya kita kena masukkan maklumat pertandingan. Kita isi dulu nama pegawai yang menguruskan pertandingan ini, siapakah pegawai teknikal dia, kemudian peringkat, adakah zon, daerah, negeri, kebangsaan, katakanlah saya buat untuk negeri, dan competition name. Yang ini yang tersenarai, tapi kalau pertandingan itu pertandingan luar, bukan bahasa Inggeris, kita dah letak sebagai contoh pertandingan pertandingan pidato. Okay, tiada masalah. Dan kategori, katalah sekolah rendah, sekolah menengah, tahap 1, tahap 2 ataupun terbuka, kita boleh je letak apa-apa kategori. Sebagai contoh, saya buat ini untuk kategori sekolah agama bantuan kerajaan. Okey, dan kita letak juga tarikh. Okey, tarikhnya pada hari ini. Okey, kemudian untuk competition setup adalah berapa jumlah peserta, berapa jumlah hakim. Okey, sebagai contoh, peserta saya ada 11 dan hakim saya ada 5. Okey. Kemudian markah minimum, markah maksimum kita boleh tentukan adakah kosong atau 100. Okey, kalau kita letak 110, kita set lah 110. Kalau 100, 100. Tak ada masalah. Dan kemudian kita klik create competition, yang mana dia akan mencipta satu rekod dan sistem yang mana kita boleh kembali untuk load semula event ID. Event ID dah siap dekat sini. Kita boleh klik sini, copy event ID, dia akan simpan dekat clipboard ataupun kalau boleh tulislah event ID. Kenapa? Sebab kalau ada masalah internet terputus, komputer shutdown, kena restart, jadi markah yang masuk tadi itu mungkin hilang. Jadi kita boleh paste saja kod dekat sini dan tekan load. Bila kita tekan load, dia akan keluarkan balik semua markah yang dah diisi. Okey, disebabkan kita buat 11 partisipan, 5 judge, kita boleh nampak dekat sini bawah score table daripada partisipan number 1 sampai number 11 dan juga judge 1 sampai judge 5. Dan untuk pengisian markah, kita boleh gunakan keyboard, arrow di keyboard dan bergerak macam ini. Jadi kita boleh letak. Tadi skor maksimum adalah 100. Kalau kita letak 110, dia akan naik kuning. Ini adalah warning lah yang markahnya terlebih. Jadi untuk pengisian kita boleh minta hakim satu, apakah markah untuk partisipan number 1 sampailah ke 11. Jadi hakim satu bacakan markah, kita isi saja macam ini. Okey, tak ada masalah. Dan kalau perasan, kita ada nombor kecil sebelahnya. Ini adalah kedudukan nombor 2, kedudukan nombor 1, kedudukan nombor 3 bagi markah yang diisi. Jadi ini dapat mengelakkan kesilapan apabila kita meletakkan ranking pada melihat jumlah peserta yang banyak. Jadi sistem dah kira berdasarkan berapa jumlah peserta yang kita ada. Okey. Jadi untuk tujuan demonstrasi ni, kalau saya nak letak satu-satu ni, ambil masa. Jadi apa yang saya akan buat adalah, saya boleh copy juga markah daripada sampel yang ada. Ataupun dekat mana-mana lah kita simpan sampel markah ataupun markah yang betul, yang dah ditulis macam ini, kita boleh copy markah tersebut dan kita boleh paste saja. Dia akan masuk. Dan bila ada macam ini, kita akan nampak ada warna merah yang mana ada markah yang duplicate. Okey, sebab seseorang hakim tak boleh bagi markah yang sama pada peserta dia. Sebab macam itu, kita tak boleh tentukan peserta nombor 5 ataupun peserta nombor 8 ni siapa yang lebih bagus. Sebab kedua-duanya pada ranking nombor 8. Jadi, untuk itu, hakim satu kenalah tentukan antara peserta nombor 5 dengan peserta nombor 8, siapa yang lebih bagus. Mungkin ada sikit benda yang membantu sesuatu peserta tu lebih bagus sikit. Jadi sebagai contoh, saya dah letak
Oh, saya suka peserta nombor 5 ni, kata hakim satu. Jadi kita letak sahaja 69.1. Okey, dia naik. Dia tak penting pun perpuluhan ni, cuma dia menunjukkan peserta nombor 5 ni lebih baik sikit daripada peserta nombor 8. Apa yang kita peduli adalah ranking. Jadi sekarang kita dah nampak ranking nombor 8 dan juga ranking nombor 9. Jelas. Okey, dan bagi semua hakim, okey, dan semua pesertanya di bawah penilaiannya ada ranking masing-masing. Ini yang kita katakan hakim yang menentukan ranking, dan kemudian kita akan lihat ranking pada semua hakim untuk menentukan siapa yang layak nombor satu. Okey, jadi daripada sini score table kita lihat pada tab results. Kita akan nampak dalam rank summary menunjukkan jadual ranking pada rank 1 sampai rank 11 untuk judge 1 sampai judge 5. Okey, yang dalam ni semua adalah nombor peserta. Jadi kita lihat judge 1, judge 2, judge 3, judge 4 dan judge 5 bagi rank nombor 1 kepada peserta nombor 2, 2, 2, 2, 2. So secara majority je kita tahulah peserta nombor 2 ini memang layak diletak pada nombor 1. Samalah juga dengan rank kedua. Kita lihat pada judge 1, judge 2 dan juga judge 4 bagi peserta nombor 3 pada rank yang kedua. So ada 3, 3, 3 dibandingkan dengan judge 3 dan judge 5 bagi nombor 10. Peserta nombor 10 pada rank kedua. Jadi secara majoritinya kita tahu peserta nombor 3 lebih baik daripada peserta nombor 10 pada kedudukan kedua. Jadi 3, 3, 3 patutnya peserta nombor 3 lah rank kedua. Tapi untuk bantu hakim dengan lebih senang lagi, kita ada fungsi leaderboard, okey, ataupun carta. Jadi di sini dia dah susun dah. Peserta nombor 2, nombor 1, peserta nombor 3, nombor 2, peserta nombor 10, kedudukan ketiga, peserta nombor 4, peserta nombor 9, kedudukan keempat, peserta nombor 11, kedudukan kelima. Okey, yang mana ditentukan oleh total wins, jumlah kemenangan ataupun jumlah hakim yang memilih mereka berbanding orang lain. Jadi kita boleh lihat dekat bawah, kita ada pairwise comparison matrix yang akan membandingkan prestasi setiap peserta dibandingkan dengan orang lain. Okey, kita lihat di sini. Pasukan nombor 1 tak boleh lawan dengan nombor 1 lah sebab dia hitam. 2 tak boleh lawan nombor 2 sebab dia hitam. Jadi tapi kalau kita lihat pasukan nombor 1 lawan pasukan nombor 2, dia tulis L. L ni adalah lose, kalah. Kalau W win lah. Kalau T ada kat sini tie, diseri. Jadi di sini kita tahu peserta nombor 1 lawan peserta nombor 2 ni dia kalah, lose. Bagaimana? Kat sini kalau kita letak mouse dia akan naik result loss, judge count 0 to 5. Bermaksud 5 hakim memilih tim nombor 2 berbanding tim nombor 1. Jadi sebab tu tim nombor 1 kalah. Jadi bila kita lihat kepada jumlah kemenangan, kita akan tahu bahawa total wins dia adalah 11. Yang mana kita boleh buka dekat metric view, kita boleh lihat pada detail, dia akan tulis jumlah kemenangan ataupun jumlah kekalahan dia. Okey. Selain itu, kita boleh tekan juga judge count only dan lihat kepada jumlah kemenangan. Okey. Selain itu, kita juga boleh gunakan participant filter untuk melihat prestasi semua peserta top 5 ataupun top 10. Sebagai contoh, saya nak tengok top 5 saja. Bila tekan top 5, dia dah susun dah. Rank 1, rank 2, rank 3, jumlah kemenangan dan bagaimana performance tim nombor 2 lawan tim nombor 3, 5 menang. Tim nombor 2 lawan tim nombor 10, 5 kali judge pilih. Tim nombor 2 lawan tim nombor 9, 5 kali judge pilih. Tim nombor 2 kali lawan tim nombor 11, 5 kali judge pilih. Jadi ini bermakna dia ada jumlah kemenangan yang banyak, maka layaklah dia pada rank nombor 1. Kalau nak dibandingkan dengan nombor 3, kalah dengan nombor 2 sebab tim nombor 2 dah memang teratas, kan? Jadi tim nombor 3 hanya dapat 0 kali kemenangan, tetapi bila dibandingkan dengan nombor 3 bila lawan dengan tim nombor 10, 3 kali hakim pilih dia. Nombor 3 lawan dengan tim nombor 9, 4 kali hakim pilih dia. Tim nombor 3 lawan dengan tim nombor 11, 4 kali hakim pilih dia. Kita boleh nampak juga dekat atas ni macam mana apabila dibandingkan nombor 3 lawan nombor 2. Nombor 3 lawan nombor 2 kalah. 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 Jadi sebab itulah nombor 3 ni
mempunyai jumlah kemenangan dia kosong apabila dibandingkan dengan nombor 2, dan juga uh, jumlah hakim yang memilihnya bila dibandingkan dengan pasukan yang lain. Okey, jadi dengan cara ini kita dampaklah jumlah kemenangan dan juga kedudukan setiap peserta. Jadi harapnya tutorial ini boleh membantu mana-mana technical officer ataupun hakim untuk membuat keputusan dengan lebih mudah, lebih adil dan juga transparent. Okey, terima kasih. Semoga berjaya dan selamat menjalankan pertandingan. Terima kasih.